semua ni nak ni buffet RM12.9. Buffet breakfast RM12.9. Masuk, korang tengok semua ni. Ni semua korang boleh makan. Pokok korang tengok ramai gila yang datang breakfast kat sini. Jom tengok apa best akak ni nak bawa. Korang tengok sini ada banyak jenis pau. Pau bang Pau. Okey je. Kalian nak? Ya. Ni lebih sikit Ni ada Cheong Fai dengan chili oil ni. Korang boleh makan macam-macam. Ni ada nasi goreng tom yum, ada spaghetti aglio olio, ada bihun goreng, sausage. Lepas tu naga-naga, ada cucu dengan goreng pisang dengan temikat. Okey, nasi goreng tom yum ni. Okey, aglio olio sikit. Korang nak dapat, siap dapat cucu ni. Cucu. Macam kuih kak satu bang. So minta je, sekejap lagi abang ni boleh buat. Ni, korang boleh ambil je macam ni. Minta kat abang ni. Terima kasih bang. Bang, kat sini boleh minta roti apa je bang? Roti sarang burung, roti bom, sama roti kosong, roti telur, roti jantan. Semua roti ada? Okey, kat sini ada apa kak? Roti jala. Roti jala. Boleh minta berapa banyak je? Boleh. Macam ni, Alia nak letak, dia nak makan dengan kuah kari ayam. Ambil ni sekali lah, mantau balik. Kita jumpa, ada muaci. Selalu muaci ni susah tau nak dapat yang halal ni. Jom, kita ambil sikit sebab aku tak pernah rasa. Sikit. Yang ni gualik. Ni bagus kalau korang sikit tekak ke, ataupun demam-demam ke. Ni penuh dengan herba ni. Ambil. Ni ada 4 jenis air kak? Dia 4 jenis air. 4 jenis air. Ada original bunga bunga kekwa lah. Teh bunga kekwa. Orange dengan kelapa laut. Kelapa laut. Okay, buat breakfast. Semua ni RM12.9 je. Free flow. Kat sini pagi-pagi korang makan Cheong Fai Mai. Bismillah. Paling eksotik lah aku pernah jumpa. Pau, korang pernah jumpa pau flavor blueberry. Sambil je. Kedai ni kalau korang tengok ramai gila. Aku datang, daripada datang sampai tengah makan ni, orang tak berhenti masuk. Kat sini pun dia ada makanan-makanan standard breakfast lah. Macam aku ambil tadi bihun goreng, nasi goreng dengan aglio olio. Ini first time aku nak try muaci. Bismillah. Korang pernah makan tak biskut kacang ni? Sebiji. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai.